Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, bersama dengan saya lagi. Alright, lighting cun tak cun gang? Muka macam pelik je nampak ni. Okay, kita shoot malam. Tengok lampu. Macam lampu pasal malam guys. Okay, so hari ni apa kita nak buat? Jom saya tunjuk satu benda yang amat orang kata menarik jugalah. Okay, barang daripada luar negara. Kita pasang. Okay, ni video simple je guys. Okay, saya tak nak lebih 5 minit. Jom kita tunjuk. Okay guys, agak korang nampak lah. Okay, saya nak betul angle dulu. Okay. Yang ni dah pakai Allen key sekejap, saya nak kena cari Allen key dulu geng. Sekejap Okay guys, ni barang dia guys. Okay. Aduh nyamuk. Aduh, pedih pula nyamuk ni. Okay guys, ni barang dia. Kamik LS422. Okay, LS422 Security and Dress Up. Okay, kita akan tukar skru nombor plate ni saya beli dekat Shopee. Dia original daripada Jepun. Lebih kurang dalam seminggu kot sampai. Okay, dia dua depan dua belakang. Okay, ni barang dia guys. Cantik memang cantik. Kamik punya. Okay, tak nak cakap banyak, jom kita pasang geng. Jom. Okay geng, lagi dah jumpa. Jom kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka sebelah-sebelah lah, senang sikit. Tapi dia tak berapa rapat geng. Kita kena ketatkan sikit lagi lah kot. Okay, ngam. Mantap lah. Macam sengit je. Boleh lah kot. Okay, kita buat belah. Sorry geng kalau tak nampak. Saya harapkan korang nampak lah hingga ni. Alright. Okay, masukkan sebelah lagi. Belah kiri pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula pakai tangan dulu. Nak cari dia punya trik dia tu. Okay, ngam. Okay, jangan lupa adapter dia ni. Okay guys, ngam. Tu dia guys. Bukan calang-calang guys. Okay, ni kita masuk sini lah. Mana tahu ke depan hari kan masih perlukan. Ini dah karat dah guys. Ini dah karat dah sikit. Kita ke belakang pula. Sorry lah kalau belakang ni gelap sikit. Kita minta korang nampak lah. Okay. Ketat ni. Okay, ambil yang satu lagi. Alright, belah dulu dengan tangan. Kita cari trik dia kan. Ketat juga kan nak masuk. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni ketat ni. Allah Akbar. Bahaya ni, boleh loose. Saya kena cari screwdriver besar sikit. Sekejap Kita dah cari screwdriver besar sikit. Belakang dia ketat sikit. Bismillah. Okey, ngam, cantik. Cun melecun. Okey, belah ni pula.
Oh, betul ke tak? Sedikit ketat. Okey. Masuk sini. Lepas tu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ni okey sikit trik dia. Okey, ngam guys, mantap. Okey, jap kita ambil tu, ambil telefon nak tunjuk. Okey, nampak? Dah cun. Okey, dah ketat semua elok. Mantap. Okey, nampak tak nampak? Sorry lah, comot sikit kereta. Yang penting kita dah pasang Kamit punya apa, lock LS422 security and rest up. Mantap. Ok, ni saya beli kat Shopee. Kalau korang nak beli, boleh tekan link dekat bawah. Ok, dekat bawah pada video tu, dekat description saya letak link. Ok geng, mantap. Ok guys, saya rasa setakat tu saja video kita pada kali ini. Video memang betul-betul simple, padat dan ringkas. Saya buat sambil-sambil nak berkonten. So kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis, thank you very much. Saya memang appreciate kau punya. Thank you sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat YouTuber yang mana dah support channel saya sampai kali ni. Okay, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Thank you very much sekali lagi. Assalamualaikum. Peace you. Bye bye. Cantik ya. Okay. Nice.